Setiap kali kalau aku nak pergi travel, benda yang aku akan selalu dilema adalah pemilihan bag, sling bag ni tau. Sebab apa? Usually aku nak sling bag yang tak begitu besar, tak begitu kecil. Tapi dalam masa yang sama, aku boleh muatkan telefon yang aku nak bawa. Dan juga of course kamera lah. Dan currently ini adalah one of my favourite. Sebab apa tau? Korang nampak? Dia tak begitu kotak, tapi dekat dalam ni, dia ada compartment yang korang boleh muatkan macam-macam, nampak? Even kamera pun aku boleh bawa. Nampak? Macam ni. Nikon ZR dengan lens 35 ni muat. And then dekat dalam ni, siap ada 3 telefon. Ada macam-macam lah. Even bekas spek aku punya Oakley Meta, wallet semua ada dekat sini lah. So aku ada upcoming trip. Macam biasalah, kita akan shopping another bag. Dan here we are. Ini adalah bag daripada KNF tau. The reason aku beli sebab aku nampak dia macam kecil sikit dan nampak macam lebih santai lah. Dan dekat dalam macam biasalah, korang akan dapat dia punya card semua macam ni. And then ini adalah bag dia, nampak? Just a simple video lah. Nampak? Macam aku cakap tadi lah, the reason kenapa aku beli sebab bag dia ni tak nampak macam bag kamera. Dia nampak macam bag jalan-jalan, sling bag biasa, nampak? Dan dia punya tali ni jenis macam ni. Korang adjust dengan tarik benda ni, nanti dia akan adjust. Dia tak nampak macam bag yang biasa lah. Dan kalau korang letak belakang, korang letak kat depan, dia boleh macam ni lah kan. Dan dia punya compartment pun simple je guys. Okay, dekat depan ni kalau korang boleh nampak, material dia macam ni. Ini warna kaki, dia ada lagi satu warna hitam. So KNF konsep punya. And then dekat sini dia ada satu poket tau. Poket ni agak dalam. Kalau korang masuk tangan, dia sampai sini tau, hujung ke hujung sini lah. So kalau korang nak masuk wallet ke, korang nak masuk lens filter pun boleh. Sebab apa? Dia pun bergerak ataupun berfungsi sebagai back camera lah. So fungsi dia dekat sini senang je. Dia punya locking dia tak ada zip, dia pakai magnet. Ada 2 magnet dekat sini. So yang ni dia less secure, jadi tak sesuai kalau tempat-tempat yang agak risky sikit macam tu. Dan dia ada tempat lock kat atas ni, macam bag rider tu lah. Korang boleh lock ni untuk double security macam tu lah. Alright, dekat dalam ni kalau korang buka, dia punya bahagian dalam ni ada jenis soft. Memang sesuai kalau korang letak kamera ke lens ke apa. Nampak? Dia punya ruangan tengah ni adalah untuk kamera. Dekat sini adanya ruangan lebih kurang 6 compartment yang korang boleh cantum atau bukakan lah. Contoh dekat sini kan, dia ada 1, 2. Tapi kalau korang tak muat, korang boleh buka. Dia jadi satu ruangan yang lebih besar lah. So just nak demonstrate pada korang typical usage aku lah. Usually aku akan bawa kamera macam ni, contohnya Nikon ZR ni. So Nikon ZR ni kita boleh letak tengah-tengah terus. Dia akan muat dekat tengah-tengah. So for example lah, usually aku akan bawa beberapa telefon lah. Katalah yang ini, kita letak satu dekat sini. Kita buka. Then iPhone ni kita letak dekat sebelah sini. And then katakanlah wallet ni kita letak dekat luar, poket luar ni. Alright, so dengan benda-benda tersebut, dia akan jadi macam ni. Korang boleh letak magnet macam ni. And then boleh bawa. Nampak? Dia still nampak macam bag biasa. Dia tak nampak macam bulky. Dia nampak macam bag kamera. Dia ke bawah macam tu. And then kalau kita letak dekat sini, kalau korang berminat nak dapatkan, link ada sedia dekat video ni. Ciao.